Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast paling ceria pada hari ini. Tajuk kita ialah Menjelang Ramadan. Hari ini lagi special sebab ada tetamu kita iaitu dua orang murid sekolah rendah yang sangat comel dan happening. Jom kita kenalkan mereka. Assalamualaikum, nama saya Sofia, darjah 5. Hai semua, saya Kisha dari darjah 4. Saya sangat excited bila bulan Ramadan ni. Okey Sofia dan Kisha, Ramadan dah nak dekat ni. Apa perasaan korang? Saya rasa seronok sangat nak cuba puasa penuh tahun ini. Saya suka sebab boleh bangun sahur walaupun mengantuk. Tapi best makan dengan keluarga saya. Ha, betul tu. Ramadan memang bulan yang penuh berkah dan semua orang tunggu sebab penuh keberkatan dan aktiviti best. Jom kita share sikit fakta menarik. Ramadan ialah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Oh, sebab tu setiap tahun tarikh dia berubah kan? Yes, betul. Sebab ikut kalender Islam yang lebih pendek daripada kalender biasa. Saya tahu kita puasa dari subuh sampai ke maghrib. Ha, pandai-pandai. Dan bukan setakat tahan lapar, kita juga kena jaga perangai. Tak boleh marah, kena bercakap baik dan jangan mencarut. Cikgu saya kata pahala bulan Ramadan banyak. Betul tu. Pahala dilipat gandakan. Bagi satu yang sangat istimewa ialah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wah, lama tu. Okey. Apa aktiviti favourite korang masa bulan Ramadan? Saya suka pergi bazar Ramadan, banyak makanan sedap. Saya suka berbuka puasa. Tunggu azan tu paling best. Ha, betul tu. Bila dengar azan maghrib, semua orang terus happy sebab dapat menahan daripada membuat perkara yang tak membatalkan puasa. Okey, selain itu, ada juga salat tarawih. Kamu pernah ikut? Pernah, tapi kadang-kadang penat. Saya ikut dengan keluarga. Lepas tu dapat more. Yes, more memang highlight. Okey, jujur sikit. Apa cabaran bila korang berpuasa? Perut lapar. Lagi-lagi bila tengok orang makan. Saya susah nak bangun sahur. Mami saya kejut saya banyak kali. Ha, benda tu normal. Tapi sahur tu penting tau untuk bagi tenaga sepanjang hari. Oh, patutlah kena bangun juga. Betul. Lagi satu tip, minum air secukupnya masa berbuka dan jangan main panas-panas lama-lama. Selain makan dan puasa, Ramadan juga ajar kita jadi lebih baik, sabar, tolong orang dan berkongsi. Macam bagi sedekah kan? Ya, betul tu. Sedekah pun dapat pahala lebih. Saya nak tolong mak dekat rumah masa Ramadan. Ya ke? Tapi itu contoh yang sangat baik. Okey, sebelum kita tamatkan, apa pesanan kamu untuk kawan-kawan yang sedang mendengar? Jom puasa penuh sama-sama. Jangan lupa bangun sahur. Ha, betul tu. Terima kasih Sofia dan Kisha. Memang seronok borak dengan kamu berdua pada hari ini. Dan kepada semua pendengar, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat berpuasa dengan penuh gembira dan semangat. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye semua.